Hi guys, welcome to my vlog. Ada dekat rancangan masak-masak bersama Adam. So, aku ada tengok kat TikTok Cik Sayang. So aku nak recreate. Hari ni kita buat satu juadah ayam sempena weekend ni, iaitu ayam cili santan. Sebenarnya ramai yang dah buat, jadi saya tengok diorang buat terliur lah pula. Jadi sesuai lah untuk makan weekend ni dengan family. Makan dengan nasi putih memang sedap. So aku nak recreate. Sekarang aku ada ayam and so on. Jom kita. Okay, first thing first, aku akan buat ayam kunyit. So ya, kunyit, bawang cili, sebab ni salt. So aku akan perak dulu dengan ayam kunyit. 6 chicken leg. So maksudnya 6 peha dan 6 thigh. So yes. Tapi kita tengok jadi ke tak. So 6 ketul chicken leg. Jom kita gaul dulu. Okay, aku pun dah settle gaul. Jom kita masak. Okay, so biar ayam ni goreng dulu. Okay, so aku ada beberapa ulas bawang putih dan 2 biji setengah bawang merah, serai separuh untuk dipisah kan. Dan ni 10 biji cili padi hijau, 6 biji cili padi merah. So ini aku akan pisah dan ini aku akan potong 2-3 ke macam tu. So jom kita pisah dulu. Pisah kering je sebab aku suka pisah kering sebab nanti dia tak terlalu hancur. So ya, jom kita pisah. Yes, itu saja. Okay guys, so aku dah angkat ayam. Tengok, ayam goreng tadi dah. Okay, so sekarang aku masak. Aku goreng bahan yang kita blend tadi. Yang aku letak serai potong. Serai potong. Okay, so untuk santan, aku guna santan ni dalam tin 400 ml. Okay, tuang santan. Wow, santan pekat. Inilah rupa dia. Sebab ni pekat kan, so kita tambah lagi sikit. So okay, macam mendidih. Dan kita masukkan. Okay, bila dah mendidih, so aku akan masuk ni perasa, garam, sepatutnya kena hancurkan. Itu dia. Kacau sikit. Masukkan ayam yang bagi rata semua. Dan dah boleh makan. Okay guys, so inilah dia meal aku hari ni. Aku masak ayam cili padi santan. Macam tu lah. So jom kita makan. Sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dia punya kuah dulu.
Cukup rasa. So aku rasa senang je resepi ni untuk korang nak buat. So mana-mana yang rasa macam nak masak tapi dah tak tahu nak buat menu apa kan, so boleh try menu ni. Sedap tu. Cuma kena ada santan lah. Tapi okey je. Even dekat island ni pun santan murah je. Sedap sumpah. Ni lagi kalau lapar-lapar kan. Sedap tu. Rasa pedas-pedas. Rasa bawang dia, santan dia. Sebab dia lagi sedap sebab aku pakai santan pekat. So santan pekat ni dia buat lagi sedap rasa dia. So aku rasa aku end video aku hari ni kat sini. And untuk cik sayang, aku dah berjaya buat cili padi santan. And aku rate untuk makanan aku sendiri 9/10. Tapi apa yang pelik lah, aku rasa sebab aku tak letak tu, aku tak letak daun kunyit. So 9/10 lah. So kalau aku letak daun kunyit 10/10. Untuk nak rate senang atau tak, aku rasa senang. Jom.